Okey, hai semua. Hari ini kita nak cuba jawab soalan trial Kedah 2025, chapter 2 form 4. Okey, yang pertama kita tengok rajah 1.1 menunjukkan satu sel tumbuhan. Okey, soalan yang pertama dia minta untuk labelkan jasad Golgi pada rajah 1.1. Okey, kebanyakan pelajar dia akan confuse di antara jalinan endoplasma dengan jasad Golgi. Yang mana satu? Okey, jasad Golgi, yang mana satu jalinan endoplasma. Okey, ini sedikit info ya. Okey, jalinan endoplasma, okey, tak kisahlah kasar atau licin, dia akan lebih dekat dengan nukleus. Okey. Manakala kalau jasad Golgi, okey, jasad Golgi, dia akan sebaliknya lah. Okey, dia akan jauh daripada nukleus. Okey, sekarang ni soalan minta kita label jasad Golgi. Kalau kita tengok yang nombor 1 dengan nombor 2, yang mana lagi dekat dengan nukleus? Okey, nombor 1 ni lagi dekat dengan nukleus. Okey, jadi yang ini adalah jalinan endoplasma. Okey, jadi maksudnya nombor 2 ni lah adalah jasad Golgi. Okey, jadi kita akan labelkan dekat situ jasad Golgi. Okey, jasad Golgi pastikan ditulis dengan huruf besar. Okey, G tu. Seterusnya, nyatakan nama komponen P dan Q. Okey, sekarang ni kita nak label komponen P dan sekarang kita nak namakan komponen P dan Q. Okey, untuk komponen ni, namakan komponen, kita kena biasakan dengan rajah, biasakan dengan gambar. Jadi, kalau kita dah biasa dengan gambar buku teks atau latihan, kita akan terus tahu yang P ini adalah chloroplast. Okey. Apa hint untuk kita tahu dia tu chloroplast? Okey, yang ni level tinggi sikit lah. Okey, lebih detail dalam tingkatan 5 sebab dia ada ni stroma. Okey. Tapi yang ni tak apa, untuk yang baru form 4 abaikan, biasakan je dengan gambar buku teks. Okey, yang ni akan lebih detail di form 5. Okey, manakala yang Q ni pula apa? Kita nak okey, yang Q ni pula apa? Jadi kita tahu dalam sel tumbuhan dia berbeza dengan sel haiwan yang mana sel tumbuhan ada vakuol yang besar. So Q tu adalah vakuol. Okey. Vakuol. Okey. So, kemudiannya kita tengok P mempunyai pigmen yang terdapat pada membran tilakoid. Nyatakan fungsi pigmen tersebut. Okey. So, P tadi yang kita namakan sebagai chloroplast. Okey, dia kata dia ada pigmen, okey, pada membran tilakoid. Tilakoid tu apa? Okey, ini okey. So, sini contoh saya ada satu chloroplast. Okey. Kan kita nampak macam ada satu timbunan ni kan, yang ni. Okey, ini kan. Ini kita panggil sebagai stroma. Okey, stroma. Jadi, stroma ni bila dia dalam keadaan satu timbunan macam ni. Tapi, dalam timbunan tu akan ada biji-biji. Macam tu lah. Okey, setiap satu ni, okey, satu ni dalam banyak-banyak timbunan tu. Okey, ni dalam banyak-banyak timbunan ni, setiap satu ni kita panggil sebagai tilakoid. Okey, yang ni sebenarnya lebih detail di form 5. Okey. So, fungsi tilakoid ni, okey. Tilakoid ni dia ada pigmen. Bila kita cakap daun, kenapa dia warna hijau? Sebab dia ada pigmen warna hijau tu. Pigmen hijau tu apa? Kita panggil sebagai klorofil. Okey. Jadi, apa fungsi pigmen tu ataupun apakah fungsi klorofil tadi? Okey, jadi fungsi klorofil tu adalah untuk menyerap
Okey, cahaya matahari. Okey, kalau boleh spesifikkan untuk apa menyerap cahaya matahari untuk apa. Okey, kalau daun tumbuhan dia menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Okey. Seterusnya kita soalan ni. Okey, so yang ni soalan yang berbeza daripada tadi. Yang tadi melibatkan sel tumbuhan. Sekarang ni dia bagi kita sejenis protozoa. Okey. Yang hidup dalam air tawar. Okey. So, dia minta soalan yang pertama, peranan komponen sel S bagi memastikan kemandirian protozoa dalam habitatnya. Okey. So, ini S. Okey, yang ini pun kita kena familiarkan dengan gambar yang dalam buku teks. Okey, kalau kita nampak macam bentuk matahari ni, ini sebenarnya adalah vakuol mengecut. Okey, kalau dalam spesies kita cakap organisma unisel, dia kita tak panggil vakuol sahaja, kita kena ada perkataan mengecut ni. Okey. Jadi peranan vakuum mengecut. Okey, yang ini kita peranan vakuum mengecut adalah vakuum mengecut ni kita boleh tulis dia terlibat dalam pengosmo kawal aturan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kolam di mana protozoa tersebut hidup mengalami perubahan pH. Okey. Perubahan nilai pH akibat tumpahan bahan kimia. Nyatakan satu peranan struktur R. Okey, peranan struktur R apabila menghadapi keadaan tersebut. Okey, struktur R kat sini nampak. Okey, yang mana ini adalah psyllium. Psyllium ni ibarat kaki dia. Okey, jadi kaki ni untuk apa? Untuk bergerak lah. Okey, jadi keyword dia kat sini adalah bahan kimia. Kalau kita baca buku teks, okey, protozoa ni dia punya rangsangan adalah salah satunya menjauhi bahan kimia. Jadi peranan struktur R, kaki dia tadi adalah untuk dia bergerak. Bergerak ke mana? Bergerak menjauhi. Okey, kan kolam kan? Ni kolam jadi air. Okey, kawasan air yang terkena tumpahan bahan kimia ataupun yang mengalami perubahan nilai pH. Okey. Okey, saya nak bagi tips lah. Okey, untuk soalan yang macam soalan nombor 2 ni, okey, ini adalah kategori soalan yang agak kebat lah. Okey, kalau soalan yang huraikan, terangkan, okey, awak kena tengok je skema dia. Okey, salin skema dia tapi salin dan cuba kajilah. Okey. Dan bila awak banyak buat latihan, baru awak dapat tengok apa persamaan dalam skema yang dia nak. Sebab ini soalan yang jawapan yang saya beri ni, ini adalah jawapan daripada skema. Okey, jadi kalau soalan huraikan, terangkan, salin je jawapan skema, okey, dan cuba kaji. Dan buat lagi banyak latihan dalam bentuk soalan yang sama. Okey, maksudnya bab yang sama untuk awak nampak apa persamaan dalam skema yang dia nak. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.